Satu, dua, tiga. Assalamualaikum ya jamaah. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni guys, saya bersama dengan seseorang. Hari ni sebenarnya isu yang sangat-sangat orang kata penting di zaman kini, sebab kita pun hidup di zaman yang social media dan sebagainya. This kind of penyakit dah semakin menjadi semakin muncul, semakin orang kenal, semakin orang aware. So hari ni saya nak sentuh lagi benda ni sebab mungkin kita tak jumpa betul-betul orang yang ada orang kata benda ni daripada depan kan. So hari ni saya bersama dengan Jannah. Hai. Untuk saya tanya-tanyalah sikit tentang mental illness. Mental illness is someone yang kita luaran nampak okay, nampak normal, tapi dalam dia hanya Tuhan yang tahu. Okay Jannah, boleh tak Jannah cerita sikit lah apa yang first of all, pertama-tama sekali, apa yang Jannah nak share dulu tentang pengetahuan tentang mental illness ni sebelum kita masuk Jannah punya experience. So, mental health ataupun mental illness issue ni sebenarnya dia sama je macam penyakit lain tau. Macam penyakit kanser, semua tu sama je sebenarnya. Tapi mental health ni orang tak nampak. Contoh macam kita demam, kita nampak kita rasa nampak orang macam ni. Tapi kalau mental health issue ni, kita akan nampak orang tu okey, tapi sebenarnya hakikatnya dekat dalaman dia tu dia macam dah lemah sangat. Dia dah macam orang kata dia dah orang panggil apa, mental breakdown kan. Yes. Sebenarnya benda ni dia tidak semestinya orang tu kena waktu lahir-lahir dah dapat, betul tak? Betul. Ada ke orang boleh lahir dah dapat? Mungkin ada kot. Ikut pengetahuan saya mungkin ada. Cuma sebab dia faktor antara faktor orang cakap mental illness ni antaranya adalah genetik. Genetik daripada keluarga sebelah mak ke ayah ke ada mental health issue tu, so dia akan menurun. Itu antara satu yang saya belajar lah. Tapi kalau orang yang dia boleh terkena, itu apa antara punca-punca dia lah? Kalau punca-punca tu bagi saya lah persekitaran lah. Sebab persekitaran ni memainkan peranan yang sangat penting. Sebab contoh kalau orang tu hidup dalam keluarga yang toksik, dia mungkin akan ada mental illness. So kalau macam itu persekitaran, how about kalau bukan keluarga, kalau bagi saya mungkin daripada faktor kerja ataupun kawan-kawan, atau contohlah contoh biasanya yang saya jumpa orang yang duduk asrama ni yang akan sebab dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang toksik. Memang nasib dia macam tu, dikelilingi oleh orang-orang yang toksik yang mana kawan-kawan selalu kena bully ke, ataupun dia kena bully mungkin dia akan jadi penendam. So bila dia jadi pendendam, itu pun dah dikira orang cakap mental health issue juga sebenarnya, dia bermain dekat kepala kita. So sebab kepala kita ni akan ada macam satu macam apa orang kata bahan kimia dekat dalam otak kita yang boleh menyebabkan kita jadi tak okey. Bila dia dah benda tu dah push lagi stress dia terkeluar benda tu. So dia akan keluarkan benda yang macam contohlah kita checking ke apa tu pun dari salah satu simptom. So actually guys, bukan macam Jannah sebut bully generally, tapi saya nak sebut bully bukannya bully di antara kawan-kawan sahaja. Ada je, saya tak nak menafikan, I'm not gonna deny, ada guru-guru yang bully anak murid, ada guru-guru juga yang shaming anak murid. So benda tu boleh menjadi a pressure yang kita rasa macam dia okay untuk terima, but actually ia macam luka yang tak sembuh, yang tak nampak, and then lama-lama dia macam terkeluar sesuatu, iaitu mental issue, mental health tadi tu berkenaan tu. So you jangan, macam mana nak cakap, kita ni jangan jadi seseorang yang punca tau. Jangan jadi punca kepada seseorang yang elok-elok hidup dia, elok aman damai, tak ada benda yang triggered untuk dapatkan mental health ni, mental issue ni, mental health issue ni. Tapi tiba-tiba dia jumpa kita, tak rasa bersalah ke guys? Awak tak rasa ke kan awak ada macam apa
menyebabkan seseorang tu berpenyakit yang awak tak nampak. Macam tu. Okay, move on. Jannah, okay, nak bagi tahu Jannah ada skizo. Okay, so Jannah actually ada menghadapi skizofrenia. So boleh tak Jannah cerita sikit sebab skizofrenia? Kalau macam anxiety, depression, itu commonly kita dengar. Dan agak ramai juga orang yang menghidapi lah benda tu because everybody ada their own pressure. But how is schizophrenia is? Okay, so basically schizophrenia ni dia punya tanda-tanda dia adalah halusinasi. Ilusi ni macam kepercayaan karut. So macam contoh, kepercayaan karut yang pernah saya hadapi dulu adalah saya percaya yang ada orang nak bunuh saya, padahal kita tak tahu pun siapa orang tu. Padahal benda tu tak wujud pun. Tak wujud, memang tak wujud, tapi saya memang percaya betul, memang nampak. Contohlah masa tu saya memang nampak memang nampak, memang ada orang dekat sebalik tingkap ke sebalik apa, rasa macam diperhati, rasa diperhatikan, macam ada mata-mata menengok macam tu. Lepas tu nak jadikan ceritanya, saya masa permulaan saya didiagnose tu, saya dibawa ke hospital lah, bahagian emergency. Dan waktu tu yang saya percaya mata-mata yang melihat saya tu adalah seseorang yang tengah nak bunuh saya tu lah. So ilusi kepercayaan karut, memang macam tu. So ada lagi lah beberapa halusinasi ni, dia ada 3 tau. Satu halusinasi pendengaran, penglihatan dengan deria rasa. So ketiga-tiga tu saya dapat, maksudnya saya rasa. Contoh saya nampak macam seorang kelibat wanita yang datang masa saya stres tu. Dia akan datang bila saya stres lah, masa kat sekolah kita duduk asrama kan Wak. Macam tu. Lepas tu nampaklah dia datang, lepas tu dia dapat rasa sentuhan dia, dapat rasa dia macam pegang-pegang macam real lah. Macam real, memang real. Memang rasa, nampak real. Lepas tu dia bau. Dia bau, saya kenal bau dia macam mana. So sampai sekarang saya masih teringat lagi, tapi benda tu dah berlalu kan, dah macam kita pun dah ambil treatment, kita pun dah pergi jumpa psikologis, dah jumpa counselling, psychiatrist. So kita dah okay, so dah jadi macam orang normal. Kalau tak, kita rasa orang akan pandang kita, budak ni kenapa kan, orang takut nak berkawan kan. So actually guys, kalau ada kawan-kawan kita yang macam ni, don't let them go. Please ask kawan-kawan kita ada tak yang macam dah lama menyepi ke, dah lama menghilang ke. Cuba tanya khabar, cuba tanya how is it going, how's your day. Sebab kadang-kadang benda tu pun dah jadi orang kata macam satu semangat untuk dia, ada lagi orang yang care pasal aku, betul tak? Instead of korang menjauhi, korang pergi, so dia rasa macam, dia rasa tak berguna. Dia rasa macam, kenapa aku hidup kat dunia ni? Sebab itulah orang-orang ni dia ada rasa-rasa macam, kalau kau nak cakap, boleh lah kau nak cakap Allah hidup engkau, cipta engkau untuk beribadah kat dunia ni, buat baik, memang betul itu hakikatnya. Tetapi bila berperang dengan mental ni, so orang yang mengalaminya je yang tahu. Kita betul. Tak boleh nak letakkan kasut kita dekat kasut orang lain, sebab persekitaran kita, kehidupan kita tak sama. Allah jadikan kita ni lain-lain situation dia. Yang samanya kita humble, kita memang humble, itu memang tak boleh dinafikan. Tapi cara hidup kita, cara kita dibesarkan pun berlainan. So kita tak boleh nak judge orang, tak boleh nak menghukum. Yang penting kena keep supportive lah. Apa implikasi if macam orang dia ada, like dia dah detect macam simptom, ada family yang tahu, anak dia ke, atau mak dia ke, atau ayah dia ke, whatever lah, siapa-siapa je lah yang macam macam tak kena dengan dia ni, like buat benda pelik-pelik dan sebagainya. So apa Jannah nak advice, like apa yang diorang perlu buat, sama ada diri dia yang kena ataupun ada ahli family member ataupun kawan-kawan yang ada benda-benda macam tu. Kalau ada family members, kita kena perhatikan betul-betul ke dia ni macam ni. Tapi first step, kita kena tanya awak okey ke apa semua kan. Dan kalau macam sampai satu tahap dia tak mampu nak kawal, ataupun orang tu memang dah cakap okey aku dah mula dia dah mula cederakan diri ke whatever, terus bawa dia pergi emergency ataupun pergi jumpa kaunselor. Zaman sekarang dah banyak dah sebenarnya, cuma kita tak diwar-warkan, kita tak cakap benda tu. Sekarang dah banyak je kaunselor berdaftar and kaunselor yang private, dia buka konsultan sendiri, dah ada dah. Kalau orang yang macam dia macam denial, macam sebenarnya kita tengok dia macam
dia dah ada simptom-simptom mental issue ni. Kita sebagai orang luar tengok dia macam ada mental issue, tapi dia By the way, aku rasa macam kau kena pergilah jumpa psychiatrist, psychologist ke apa kan. Tapi taklah, aku okey je. Aku rasa aku okey, aku boleh, aku kuat. So itu macam mana Jana? Macam denial, macam dia tak boleh terima dia tu ada mental health issue. Itu susah lah nak cakap sebab apa-apa pun kita akan berbalik pada diri kita. Sebab kita sendiri yang kena diri kita, betul tak? Jadi kalau macam tu kita kena sebagai orang yang kena tu, saya nasihatkan lah. Saya nak advise, tak salah pun jumpa psikiatris tu, tak salah pun jumpa kaunselor. Bukan aib pun kan? Bukan aib. Jangan malu. Jangan malu. Sebab itu untuk diri kita. Sebab Allah pun suruh kita jaga diri kita sendiri. Rawat diri. Merawat. So janganlah macam nampak kat luar je cantik, okey. Sebab memang kita memang orang-orang yang kena mental health issue ni, luar memang nampak okey. Memang nampak normal macam orang lain. Dia boleh happy, boleh gelak, hoha-hoha. Tapi bila dia seorang-seorang, masa itulah dia berperang dengan diri sendiri. I'm not gonna lie that fact. Bukan last lagi lah, kita nak tanya dulu macam mana cara kalau macam in case dia macam lah rasa macam pergi jumpa psikiatri ni macam banyak duit lah nak kena labur kan, nak kena invest. So kalau ada tak option yang lebih menjimatkan, lebih murah yang Jana boleh bagi tahu atau share? Zaman sekarang, orang cakap kerajaan pun dah menyediakan perkhidmatan kaunseling, perkhidmatan psikologi, psikiatris tu semua. Contohnya contoh kalau you memang dah ada simptom-simptom tu, you pergi dekat KK kerajaan untuk dapatkan ujian DASS, DASS. Okay, bila you dah buat ujian DASS, DASS tu depression, anxiety, stress, tapi syarat dia kena jawab soalan tu dengan tenang, jawab soalan tu dengan betul, dengan jangan gopoh-gopoh lah. Jangan main jawab je. Kena jawab dengan jujur. Yes. Apa yang korang rasa, antara soalan dia apa yang korang rasa lah dekat dalam soalan tu, banyaklah soalan dia kan. Lepas tu dah tak kisahlah dekat mana-mana, even kalau ada bajet sendiri pun dekat klinik kesihatan mana-mana, klinik mana-mana klinik swasta pun ada. Boleh je. Dia adalah DASS tu. So kalau macam dekat klinik kerajaan, bila doktor dah dapat result tu, dia akan bagi surat refer letter. Refer letter tu untuk pergi ke hospital mana-mana yang you nak. Yang ada psikologis, yang ada psikiatris. Biasanya dekat klinik, dekat hospital kerajaan memang semua ada lah. Macam tu. Kalau swasta dia agak pricey sikit. Macam kawan saya, dia bipolar. Dia pergi kat swasta sebab dia ada trauma dekat kerajaan kan. Jadi dia pergilah tu. Tapi itu memerlukan bajet yang besar lah. Macam tu. Faham. So, last Jana, nasihat atau apa untuk orang yang dihadir mendatangkan penyakit itu dan orang yang sedang mengalami penyakit-penyakit mental ni. So, last but not least, kita kena kuat. Memang nampak klise, kita kena kuat kan. Tapi sebab apa? Sebab kita tak boleh lari tau daripada tu. Sebab dunia ni bukan syurga. Itulah nasihat. Perasaan apa yang sedih, apa semua tu valid. Allah bagi lumrah kita manusia. Akhirnya dia akan berakhir juga. Macam kehidupan kita. Kita hidup dan kita akan mati. Benda tu akan berakhir juga. Tak lama. Orang yang hadir mendatang memuncakan penyakit tu, janganlah jadi punca. Kesianlah macam tu. bawa lah insaf. Bawa lah bertaubat. Kita ni, kehidupan kita ni berputar. Tak jadi dekat diri sendiri, boleh jadi kepada anak cucu kita. Betul. Okay, so what comes around, what goes around comes around. Macam tu lah. You give what you get. You give what you get back. Okay, so itu saja. Thank you Jana for the sharing. So kalau korang ada apa-apa nak share kat bawah ataupun anything yang nak komen, nak share kat bawah, jangan lupa terus komen kat bawah and spread the awareness. Okay, so kita tahu ada di antara kita yang tengah tak okay Jana, cuma dia bagi tahu dengan tak bagi tahu je. Okay, so itu saja. Thank you for watching the video. Bye-bye. Jangan lupa belum jangan lupa like, subscribe and comment. Bye.